Allah Musa AS selesai berjumpa dengan Allah, dan ada permintaan Nabi Musa juga nak tengok pula muka Allah. Dah dapat bersembang dah ni, bercakap secara direct. Antara Nabi yang dapat bercakap secara direct langsung di dunia tuan-tuan hanyalah Nabi Musa AS. Nabi-Nabi lain kebanyakannya kena menghadap Allah di langit. Contohnya seperti mana Nabi Adam AS, itu di langit tadi bersama dengan Allah. Kemudian di mana lagi tuan-tuan, ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan Mi'raj, diangkat ke Arasy, begitu juga. Tetapi kisah Nabi Musa ni dia dapat berdialog di Bukit Tur, kan, di situlah tempat dialognya, dan diterimanya satu, kita panggil satu loh. Loh ni macam kita panggil sebagai satu suratan-suratan tentang hukum hakam yang terkandung di dalam kalau kita kitab lah, ya, adanya tentang apa yang perlu dilakukan oleh Nabi Musa dengan kaum dia tadi. Baik, sepeninggalan kaum Bani Israel ni, maklumlah Nabi Musa tak ada pada masa tu, yang adanya Nabi Harun AS, telah berlaku sesuatu yang kita panggil sebagai penyimpangan, ya, yang mana mereka ni telah pun menyembah satu anak lembu yang dibuat macam patung tu tadi ketika mana Nabi Allah Musa tiada. Itu yang kita nak tengok pada pagi ni, ya. Macam mana diorang boleh terjebak dengan kesyirikan tu tadi. Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 148 hingga 154. Ya, dengan terjemahannya kita tengok dulu, kemudian nanti saya huraikan tuan-tuan. Dia kata apa? Dan kaum Musa, kaum Bani Israel ni tuan-tuan, ya, setelah pemergian Musa ke Gunung Tur, ini Allah sebut dalam surah Al-A'raf, yang mana membuat dari perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan boleh pula keluar suara. Mana diorang dapat emas ni? Kalau tuan-tuan ingat lagi pada bab-bab yang lalu, ketika mana kaum Bani Israel ni dia nak keluar daripada kota Mesir, sebab diorang dah merancang plan strategi yang mana biasanya setiap tahun diorang ni ada upacara perayaan lah, ya, perayaan bagi kaum Bani Israel. Jadi mereka ni meminjam barang-barang emas daripada kaum Kibti, kaum Fir'aun ni lah, ya, yang mana dengan harapan supaya kaum Kibti dan Fir'aun tak menyangka lah diorang ni nak keluar daripada Mesir. Kan, kalau diorang tahu, diorang tak akan izinkan keluar, diorang akan seksa, diorang akan lakukanlah segala bentuk penyiksaan. Cuma hari itu dapat cuti sehari, sebab nak merayakan perayaan kaum Bani Israel. Jadi kaum Kibti ni, kaum Fir'aun, ya, dia tak menyangka lah. Dia kata mungkin diorang ni macam tahun-tahun lepas rasanya. Setiap kali kalau setiap tahun nak raya, diorang akan pinjam emas, macam alat perhiasan untuk melakukan pesta lah, perayaan. Jadi kaum-kaum Kibti ni pakat bagilah pinjam. Jadi ketika mana mereka memberikan pinjaman-pinjaman emas mereka itu, rupa-rupanya pagi tu, malam tu lagi dah, ya, kaum Bani Israel bersama dengan Nabi Musa AS melakukan perancangan keluar daripada bumi Mesir. Dan itulah yang berlaku yang tuan-tuan pernah saya kongsikan. Mereka menyelamatkan diri, ya, menuju ke bumi Palestin, dan dalam on the way tu tiba-tiba di tengah perjalanan ada lautan, tak boleh nak lalu. Maka di sinilah berlakunya peristiwa mukjizat, ya, saya ringkaskan, yang mana dicampaknya tongkat Nabi Musa AS, terbelahnya lautan, dapat mereka menyeberangi. Yang kaum Kibti dan Fir'aun tadi tak dapat lah, yang mana ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan tadi. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Itulah diorang ambil emas tersebut, yang mana apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat bercakap dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka dah ambil emas tadi. Jadi emas-emas inilah semua pakat kumpul-kumpul, bagikan kepada seorang lagi bernama Harun juga, tapi bukan Harun adik Nabi Musa ni tuan-tuan, ya, yang bernama Harun As-Samiri. Itu yang kita kata anak lembu Samiri tadi, yang mana Samiri inilah tadi tuan-tuan, Harun As-Samiri inilah dia kumpulkan emas-emas tu tadi, emas pinjaman daripada kaum Kibti tu, maka dileburkan, dijadikan dalam bentuk seakan-akan anak lembu yang kecil. Dan ketika mana dah siap anak lembu tersebut, Harun As-Samiri ni dia melemparkan debu. Sebahagian pendapat mengatakan daun-daun rumput yang pernah diambil oleh beliau
ketika mana beliau mendapati Jibril alaihissalam, tapak kaki kuda Jibril alaihissalam. Jadi bekas-bekas tapak kaki tu diambil, kemudian dikumpulkan, dilemparkan ke bahagian emas, lembu yang dibentuk dalam emas tu tadi, maka tiba-tiba berbunyi mengeluarkan suara. Bayangkan tuan-tuan, tapi sebenarnya suara tu bukanlah suara lembu betul, adalah tiupan angin yang masuk daripada belakang lubang dubur. Dia buat bentuk replika lembu lah, anak lembu, ada lubang sikit kat belakang lubang dubur dia. Kemudian dia mulut tu ada lubang, jadi bila masuk dia angin, keluarlah macam bunyi suara anak lembu. Bukan, sehakikatnya bukanlah suara lembu sebenar, tapi adalah bunyi yang dibuat tadi. Tapi itulah lemparan tadi tuan-tuan. Jadi mana pula dapatnya Harun As-Samiri ni dapat debu tadi? Sebab ketika mana Fir'aun tuan-tuan nak menyeberangi lautan juga, macam saya kongsikan sebelum ni, bila dia tengok je Nabi Musa dan juga Bani Israel ni dah berjaya menyeberangi sampai tengah laut. Jadi kalau ikutkan asalnya tuan-tuan, Fir'aun ni dia tak tegak hati pun nak follow. Dia bila dah sampai kat tepi tu rasa macam was-was, betul ke boleh masuk ni? Betul ke tidak? Betul ke tidak? Kalau aku masuk buatnya tenggelam. Jadi sampai satu tahap merasakan tak yakin dia boleh menyeberangi. Dan pada masa inilah datangnya malaikat Jibril menunggang seekor kuda betina. Fir'aun menunggang kuda jantan, manakala malaikat Jibril menunggang kuda betina. Bila dah begitu, kuda betina bila nampak kuda jantan, dia ada perasaan lain lah. Kuda jantan tadi lah mempunyai perasaan untuk ikut. Itu yang berlaku tuan-tuan, ketika mana malaikat Jibril turun sahaja ke laut tersebut, mengekori daripada belakang, maka di sinilah menjadikan kuda jantan yang ditunggang oleh Fir'aun tadi merasa tertarik kepada kuda betina yang ditunggang oleh Jibril. Jibril menyerupai seorang lelaki lah masa tu. Ketika itulah Jibril dengan derasnya menunggang kuda betina ke tengah, makin lama makin ke tengah ke lautan. Maka tanpa Fir'aun sedar, rupanya kuda jantan dia pun pakat mengejar juga kuda betina tersebut. Itu yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentera belakang bila dia tengok Fir'aun masuk, takkan dia nak biar Fir'aun seorang. Mereka pun pakat ikut dan akhirnya tenggelamlah semuanya Fir'aun dan juga bala tenteranya tadi tuan-tuan. Jadi ketika itulah Harun As-Samiri ni dia tengok satu keajaiban yang mana setiap kali tapak kaki kuda betina yang ditunggang oleh Jibril tu lalu dia bergerak dia tadi, bekas-bekas tapak kaki kuda tadi mengeluarkan tumbuhnya rumput-rumput. Itu yang dia rasa macam ajaib, terkejut. Harun As-Samiri ni pun pergi mengambil kesan-kesan daripada tapak kaki kuda tersebut, dikumpulkan di dalam satu bekas lah. Jadi ketika itulah dia pegang di bekas itu, sampailah bila Nabi Musa ni dah tak ada, dia buat planning strategi dia. Dia nak tak tahulah macam mana dia ada ilmu tu tadi. Dia menjadikan lembu betina tadi, anak lembu betina, kemudian dilemparkan keluar bunyi. Itu bukan mukjizat ya, itu kebetulan je Allah nak uji tadi tuan-tuan. Baik, ketika mana telah siap, kaum Bani Israel ni tadi pun rasa macam seronok. Padahal kalau ikutkan banyak lagi mukjizat yang Nabi Musa dah tunjukkan kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi baru sahaja anak lembu tu, anak lembu patung tu baru dia boleh berbunyi sikit. Dia punya excitednya, gembiranya, sehingga kan mereka katakan mereka menari-nari gembira. Rasa macam takjub lah, ajaib dengan apa yang mereka lihat depan mata mereka. Dan menyebabkan mereka kata apa? Inilah Tuhan kita. Sehingga kan Nabi Musa pun dah pakat tinggalkan kita. Inilah Tuhan kita, dia kata. Dah jadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Musa pesan, sepanjang peninggalan aku ni nanti jangan buat benda-benda yang tak baik. Aku pergi ni tak lama pun, lebih kurang dalam 30 hari plus 10 hari, masuk kata 40 hari lah total. Itu pun tuan-tuan dah berubah dah keimanan kaum Bani Israel tadi. Bayangkan hanya dengan melihat keajaiban yang ada pada patung anak lembu, yang kalau ikutkan dia kata di sini apa, yang mana apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat bercakap dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Kalau ikutkan tak boleh nak bercakap bersembang pun, hanya boleh mengeluarkan bunyi suara je. Itu pun diorang dah boleh syirik.
Mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatan dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Lepas pada itu dah tahu salah, barulah dia merasakan kesilapan, terus diorang bertaubat lah. Tapi itu diringkaskan lah. Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, dan dengan sedih hati, dan berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah pemergianku. Marah Nabi Musa, tuan-tuan ya. Dalam kitab ini dia mengatakan, dalam Quran dia kata apa di sini, alangkah buruk tadi perbuatan, dan Musa pun melemparkan luh-luh daripada keratan-keratan kitab Taurat dan memegang rambut dan kepala anak adik dia, dan sebagian pendapat mengatakan anak saudaranya, iaitu Nabi Allah Harun alaihissalam, sambil menariknya ke arahnya. Tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam ni terkenal dengan sifat tegas. Dah tegas, badan besar, kuat pula tu. Kalau kita tengok waktu dia muda, dia pernah melempang orang sekali je, tumbang, mati orang tu, orang Kipti. Nak bagi tahu apa kekuatan yang Allah bagi kepada Nabi Musa. Jadi bila dia tengok macam tu, dia sampai dekat kaum dia, ya Allah, kenapa kamu buat benda-benda macam ni? Benda ini kan benda yang buruk. Dalam keadaan marah tadi, ikutkan Nabi Musa ni excited dah. 40 hari dia dah jumpa dengan Allah, dah ada keratan-keratan luh, dia nak sampaikanlah dakwah kembali kepada kaum Bani Israel, nak sampaikan amanat. Tak sangka pula rupanya kaum dia dah berpaling tadah. Itu yang dia marah sangat. Dan dia melemparkan, sampai dia tak sedar, dia dah terlempar, marah sangat ni, lemparkan luh-luh. Luh-luh ni maksudnya keratan-keratan daripada kitab Taurat, sehingga kan dalam keadaan marah, dia panggil adiknya Harun, ya, Nabi Allah Harun alaihissalam. Dia kata apa, wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Ya, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang yang zalim. Ketika mana Nabi Musa AS, dia panggil adik dia Harun tadi, dia pegangnya janggut dan pegangnya kepala. Macam kita lah orang tengah marah kan, dia tarik ni janggut tadi, pegang kepala pula. Lepas tu dia kata, kenapa kamu biarkan kaum aku ni, bukankah aku dah bagi amanah daripada kamu? Kenapa kamu tak cari aku sepanjang ketika mereka melakukan benda-benda syirik ni tadi? Apa jawab Nabi Harun, tuan-tuan? Disebutkan dekat sini, wahai Musa, aku ni bukan tak nak cari kamu, sebab aku pun tak tahu kamu kat mana. Buatnya nanti kalau aku cari kamu, mungkin kamu ke utara, aku pergi ke selatan. Dah nanti tiba-tiba kamu balik, kamu kata aku lari daripada kaum. Sebab itulah aku stay kat sini. Biarlah, tak apalah, aku hadap diorang ni walaupun dalam keadaan lemah, tak dapat nak mengingatkan mereka. Nabi Harun dah cuba dah, tuan-tuan. Dia kata apa, jangan menyembah selain Allah, itu hanyalah ujian pada kamu. Tapi jawab Bani Israel, kami akan sembah anak lembu ni tadi, patung anak lembu ni, sehinggalah Nabi Musa kembali kepada kami. Itu yang berlaku. Dan lepas pada itu, Nabi Harun pun berkata, ini dirakam dalam surah Al-A'raf, wahai anak ibuku. Abang lah juga, anak ibuku maksudnya adik-beradik lah ya. Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah. Kaum Bani Israel anggap aku ni lemah, aku ni terlalu baik, aku ni terlalu tak boleh nak kontrol diorang ni, dan hampir-hampir mereka membunuhku, dan diorang ni punyalah ramai dan berani dengan aku sampai nak bunuh aku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Kalau kamu buat apa-apa pada aku, kamu pukul aku, nanti seronok diorang ya, sedangkan aku ni dah usaha buat kebaikan. Tapi yalah, dan dengan kelemahan kudrat yang aku ada, tak terdayanya aku, kamu lepaskanlah aku. Jadi Musa pun berdoa, wahai Tuhan aku, ampunilah aku dan saudaraku. Ini antara salah satu doa yang kita boleh amalkan lah, tuan-tuan ya. Setiap kali apa-apa berlaku, kita cepat-cepat minta taubat, mohon keampunan untuk diri kita dulu. Kan kita anggap diri kita lah salah. Contohlah kalau ada anak kita buat benda-benda yang tak baik, kan kita faham kadang-kadang kita dah habis dah nasihat, tapi dia buat juga benda yang kurang baik tu, apa-apa jugalah, tuan-tuan ya. Jadi doalah kepada Allah, minta ampun dulu pada diri kita. Ya Allah, ampunkanlah diri aku, ya Allah, mungkin ini disebabkan kelemahan aku, kan tak dapat nak mendidik anak aku dengan baik.
Walaupun hakikatnya kesalahan tu anak kita punya salah, tapi disebabkan kita ni nak mohon kepada Allah, mungkinlah ada salahnya kita pun tak tahu. Jadi kita minta ampun dulu terlebih dahulu atas diri kita terlebih dahulu, tuan-tuan ya. Lepas pada tu dikata apa di sini? Masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkaulah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini antara doa yang kita boleh amalkan. Ini ketika mana kita hidup. Tapi kalaulah takdir Allah, kita dah cuba dah sedaya upaya kita memberikan didikan yang terbaik pada anak-anak. Habis dah. Kita ajar dia sembahyang, puasa dan segala benda lah. Sampailah umur dia 18 tahun dan kemudian dia dah bekerja, umur dah 20-an. Takdir Allah kita meninggal dunia, tuan-tuan. Kita dah meninggal. Kita dah bagi didikan yang baik dah. Tapi entah macam mana bila dia naik umur dia 20-an, dia dah pergi ke bandar, dia berkawan, tersilap pilih kawan, dan akhirnya dia terjatuh sikit daripada dunia sepatutnya yang dilakukan kebaikan, dia jadi orang yang zalim. Dia jadi kaki maksiat. Ini contoh ya, bukan anak kita lah, orang lain. Tapi nak bagi tahu, adakah dosa anak-anak tersebut yang melakukan dosa kita menanggungnya di alam kubur nanti? Ini satu soalan lah. Adakah kita menanggung dosa anak-anak kita tersebut, ataupun isteri kita lah ya, kita dah meninggal, elok waktu kita kahwin dengan dia, pakai tudungnya elok, pakaiannya pun labuh. Tapi bila kita meninggal, dia dah jadi janda lah, balu, tiba-tiba berubah 360 darjah. Pakaiannya dah mula ketat, dah mula berdandan, bersoleknya luar biasa ya, tudungnya semakin singkat. Adakah kita menanggung dosa isteri kita tu tadi? Jadi jawapannya, tuan-tuan, tidak. Kita dah tak tanggung dah. Walaupun ada orang kata, kadang-kadang kita tengok kan, ada budak-budak duk buat benda-benda yang tak baik ni, mak ayah dia dah meninggal. Kita mendatang kat budak tu, kita kata, kamu ni tak kesian ke pada mak ayah kamu yang dah meninggal? Habis kubur mak ayah kamu tu nanti panas disebab kamu punya perbuatan. Tuan-tuan, jawabnya, mak ayah ataupun tuan-tuan sendiri yang ada isteri, kalaulah isteri kita ni buat benda yang tak baik, sedikit pun kita tak akan menanggung dosa orang lain. Kan, sebab dosa kita, pahala kita adalah pahala kita. Dengan syarat, ada syarat, iaitu waktu ketika kita hidup, kita telah memberikan didikan yang sehabis baik dah. Jadi tuan-tuan janganlah merasa khawatir ataupun risau, ya Allah, macam mana kehidupan aku ni nanti kalau dekat alam kubur nanti, kalau anak aku ni buat benda-benda yang tak baik lepas aku meninggal nanti. Yang itu kita berlepas, sebab hanya Allah lah yang akan memberi balasan yang setimpal atas apa yang dia lakukan. Cuma kita doalah supaya anak-anak kita, isteri kita, zuriat kita terus menjaga solat dan melakukan amal kebaikan sehinggalah kita dah meninggal sekalipun, tuan-tuan ya. Baik, jadi apa yang dirumuskan di situ, kita takkan menanggung dosa yang dilakukan oleh anak-anak kita ataupun isteri kita atau suami kita ketika mana kita dah meninggal nanti. Dengan syarat kita dah bagi sehabis-habis kebaikan tadilah, kita dah memberikan ilmu dan sebagainya. Baik, kemudian apa dikata di sini? Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya, kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang membuat kebohongan itu tadi. Allah akan balas orang yang mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman. Sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubatnya disertai dengan iman adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesudah marah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali loh-loh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu tadi. Lepas pada dia dah marah terreda, maka dia ambil baliklah loh tadi. Loh tu tadi lembaran-lembaran Taurat tadi, tuan-tuan ya, dan disampaikan kepada pengikutnya tadi. Jadi kita nak tengok apa perinciannya tadi, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa patung haiwan tersebut tidak sanggup bercakap, tidak dapat menjawab soalan, dan tidak dapat mendatangkan mudarat, dan tidak mampu menunjukkan jalan yang lurus. Ini satu gambaran kepada kita. Walhal kalau kita ikutkan, tengok tuan-tuan, patung tu bukanlah boleh buat apa pun. Satu ketul bentuk dalam bentuk emas,
anak lembu, adalah lubang dekat lubang belakang, adalah lubang dekat mulut. Setiap kali angin lalu, masuklah angin kat dalam perut tadi dan mengeluarkan bunyi. Itu je. Nak kata boleh datang kebaikan, boleh datangkan kemudaratan, tak boleh. Bercakap pun tak boleh. Jadi kenapalah sampai tergamak mereka ini untuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi satu kemarahan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga Allah sebut lagi di sini, menurut kalangan ahli kitab, ketika mana Nabi Musa alaihissalam datang menghadap mereka tu, Nabi Musa telah membawakan luh. Luh ni lembaran tadi ya, berjumlah 2 buah, ada 2. Namun zahirnya Quran menyebutkan bahawa luh tersebut berjumlah banyak. Musa tidak terpengaruh hanya sekadar khabar yang disampaikan oleh Allah bahawa orang Bani Israel telah menyembah patung anak lembu. Kemudian Allah memerintahkannya untuk melihatnya sendiri, dan dia nampaklah ya apa yang berlaku tersebut. Kemudian Musa pun lalu menegur, mencaci dan menghina apa yang mereka lakukan. Namun mereka mengungkapkan alasan yang tidak masuk akal. Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dan kemahuan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya. Ada je alasan dia. Bila Nabi Allah Musa tanya, bila Nabi Musa tegur, marah dah tadi, dia orang jawablah, kami ni bukan apa wahai Musa, kami ni rasa macam meralat sebab emas-emas yang ada ni bukan emas kami, emas-emas yang kita pinjam. Kalau kamu ingat lagi, Musa ini kan emas yang kita pinjam dengan kaum Kibiti, kaum Firaun tu. Cuma macam mana kita nak pulangkan balik, jadi kami lemparkanlah ke tanah. Yang itulah dilemparkan oleh dengan Harun Samiri tadi. Jadi kami buatlah bentuk dalam anak lembu, dan kami merasakan kami nak tunggu kamu balik nanti. Dia punya alasan, plot twist lah orang panggil kan, konon-konon nak selamat diri lah ya. Sedikit pun diorang ni tak ada pun rasa menyesal macam sepatutnya kami ni tak patut menyembah. Diorang tak cakap macam tu, tapi diorang kata dengan alasan-alasan yang lain. Sebab tu banyak alasannya. Mereka merasa tidak sanggup menyimpan perhiasan para pengikut Fir'aun. Allah telah memerintahkan mereka untuk mengambil dan menghalalkannya bagi mereka. Namun mereka tidak merasa berat untuk meninggalkan penyembahan terhadap patung anak lembu kerana kebodohan dan kekerdilan akal fikiran mereka. Mereka enggan untuk beribadah kepada yang maha tunggal, yakni maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadikan kemarahan yang tidak dapat dibendung lagi, tuan-tuan ya. Dan ketika itulah bila dah Nabi Musa AS nampak keadaan tersebut, Musa menghampiri patung anak lembu tersebut lantas membakarnya. Tak boleh dibiar, kalau tak takut nanti kan pergi pula ke tempat lain disembah lagi. Ada yang mengatakan Musa membakarnya dengan api, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Qatadah. Dan ada yang mengatakan Musa membakarnya dengan menggunakan kikir, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali, Ibnu Abbas dan lain-lain. Maksud kata, kita boleh faham di sini Nabi Musa memusnahkan dia. Bagi sesiapa yang menyembah anak patung lembu tersebut, maka abu patung anak lembu tersebut akan melekat di bibir mereka sebagai tanda mereka menyembah patung anak lembu tersebut. Ada yang mengatakan warna kulit mereka berubah menjadi kekuning-kuningan. Jadi antara mukjizat yang lain juga, sebab Nabi Musa pun tak tahu siapa yang menyembah, siapa yang tak sembah. Sebab ramai pengikut Bani Israel, ramai. Jadi salah satu alamat petunjuk bila dah selesai dibakarnya anak lembu tadi, tuan-tuan, sebahagian pendapat mengatakan abu-abu anak lembu tu tadi ada yang melekat dekat bibir-bibir kaum Bani Israel. Jadi dapat tahulah tu, kamu antara yang menyembah tu tadi, menyembah patung. Dan ada juga yang mengatakan warna kulit mereka menjadi kuning-kuning. Jadi Nabi Musa dapat bezalah mana yang sembah patung, mana yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Musa AS. Kemudian Allah berfirman yang mengatakan sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan lain yang layaknya disembah melainkan Dia. Baik. Namun Allah tidak menerima para penyembah patung anak lembu tersebut kecuali, ini kita kena ingat, tuan-tuan ya, antara kita beruntung sebenarnya. Sebab bagi orang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bertaubat kepada Allah, cukup kita kembali ke jalan kebenaran balik, dan kita beristighfar,
berazam tak akan mengulanginya lagi, kemudian meninggalkan perkara yang kita buat, dah selesai. Itu dah terima dah taubat kita tadi. Ya, contohlah kalau dulu masa muda dulu kita ada buat benda-benda jahat. Macam mana saya nak bertaubat ya Ustaz? Contoh ya. Macam mana tuan-tuan cara dia? Kan Imam Ghazali pun ada menyebut kan antara cara kita nak bertaubat, yang pertama adalah dengan kita menyesali dengan apa yang kita buat. Ya Allah, menyesal sangat aku dulu, kenapalah aku tergamak, terlepas buat benda-benda yang tak patut aku buat. Menyesal dulu tuan-tuan. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kembali. Kemudian berazam tak mengulanginya lagi, dan diteruskan dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Tak buat lagi lah, dah boleh dah. Tapi bagi kaum Bani Israel, sebab syariat Nabi Musa tak sama dengan kita, diorang punya cara nak taubat. Kalaulah kita hidup zaman Nabi Musa, ya Allah berat rasanya, macam mana nak buat ya, susah tuan-tuan. Jadi disebutkan dekat sini, Allah tidak menerima para penyembah patung anak lembu tersebut kecuali dengan mereka bertaubat. Dan cara mereka bertaubat bagaimana? Iaitu dengan membunuh diri mereka sendiri. Cara bertaubat pada zaman Nabi Musa, kalau terlanjur buat dosa berat ni, iaitu dengan bunuh diri. Bayangkan kita kalau nak bertaubat kena bunuh diri, mungkin kita kata kalau lagi kena bunuh diri, baik kita tak payah bunuh, tak apalah, nantilah tunggu dah hujung-hujung usia dah umur 70-80 kami bunuh lah diri. Itu kalau kita lah kot ya, sebabnya tak sanggup kita tuan-tuan ya nak bunuh diri. Tapi nak bagi tahu apa, itulah syariat pada zaman Nabi Musa. Kalau kamu nak bertaubat, kamu kena bunuh diri, sebagaimana yang didapati dalam firman Allah yang ertinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu itu sebagai Tuhan sembahan. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah diri kamu. Surah Al-Baqarah ayat 54. Tuan-tuan, kalau kita pula, kita tahulah hukum syariat Nabi Muhammad pun macam ni, jenuh ya, kita pun rasa menyesal lah nak bertaubat. Tapi tiba-tiba tengok balik ayat Quran, kena bunuh diri, alamak tak apalah, nantilah kot. Ni kalau kita lah ya. Tapi nak beritahu apa, zaman Nabi Musa macam tu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan ya, perkara tersebut adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubat kamu. Kalau kamu bunuh diri tadilah, sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi bila dah dengarnya firman Allah begitu, dikatakan bahawa di suatu pagi orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu membawa pedang mereka masing-masing. Yang tak sembah anak lembu tadilah, yang sembah anak lembu ni diorang kena bunuh diri. Kemudian Allah menghantarkan kabut sehingga seseorang tidak mengenal lagi karib kerabatnya, anak saudaranya. Kemudian mereka menghampiri orang-orang yang telah menyembah patung anak lembu dan membunuh mereka. Ada yang mengatakan bahawa dalam satu pagi mereka telah membunuh seramai 70,000 orang. Bayangkan tuan-tuan, nak kena bunuh diri ni, orang-orang yang beriman tadi, diorang dah pakai bawa pedang-pedang masing-masing lah sebab nak bunuh. Sebab tanda taubat kena bunuh orang tu nak bertaubat. Jadi diorang nak bunuh diri, bolehlah dengan cara bunuh sendiri, tapi dengan cara yang lebih cepat adalah mengharapkan kawan dia yang beriman, penggallah, tikamlah kami ni bertaubat. Maka dekat sinilah mereka ni keluar daripada awal pagi. Allah kabutkan, maksud kata supaya tak cap ini mak dia ke, ini ayah dia. Sebab kalaulah kita tuan-tuan dalam keadaan bawa pedang nak bunuh ayah kita yang dah bertaubat, syarat taubat kena bunuh. Jadi kita ni nak bunuh ayah, mungkin kita tak tergamak nak bunuh. Mungkin kita nak bunuh mak kita, lagilah tak tergamak, anak kita sendiri. Jadi Allah kaburkan pandangan itu tadi supaya kita tak berpecam dan menjadikan kita ni sangguplah untuk bunuh, supaya tertebus dosa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat mak ayah mereka yang menyembah anak patung lembu tadi tuan-tuan. Dan jumlah diorang ni bukannya sedikit, 70,000 orang disebut oleh Imam Ibn Katsir ya. Dan ketika itulah mereka itu dibunuh sebagai tanda taubat mereka. Kalau kita yang kes bunuh diri kalau sesuatu benda tak berjaya dicapai ni, macam orang Jepun lah, kata kamikaze tu ya. Bila diorang tak dapat tunaikan apa yang diorang hajat, diorang akan ambil pedang tikam diri.
Tapi itu bukan ajaran Nabi Musa, itu diorang punya fahaman lah. Yang ini adalah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik, kemudian Allah berfirman lagi, sesudah marah Nabi Musa menjadi reda, dah selesai tadi, lalu diambilnya loh-loh tadi daripada kitab Taurat, dan di dalamnya terdapat tulisan petunjuk rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya, daripada surah Al-A'raf tadi. Demikianlah ya yang ada pada kalangan para kitab, orang-orang Bani Israel yang menyembah patung anak lembu tersebut sebelum mereka sampai di kota Baitul Maqdis, sebab mereka diperintahkan untuk membunuh para penyembah patung anak lembu. Maka di hari pertama mereka mampu membunuh 3,000. Kemudian Musa pergi memohon ampun bagi mereka, maka Allah mengampuni mereka dengan syarat mereka harus masuk kepada kota Baitul Maqdis. Allah berfirman, dan Musa pun memilih 70 orang daripada kaumnya pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegarkan dengan bumi tadi, Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau kehendaki tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami kerana perbuatan mereka tadi? Itu hanyalah cubaan daripada engkau. Engkau sesatkan dengan cubaan itu supaya engkau kehendaki untuk diberikan petunjuk tersebut. Baik, apa dikatakan dekat sini tuan-tuan? Imam Ibn Abbas menyebutkan bahawa ada 70 orang daripada kaum Bani Israel yang di dalamnya terdapat Musa, Harun. Mereka pergi bersama-sama dengan Musa untuk memohon ampun. Dah dibunuh dah tadi, jadi nak mohon keampunan ni kepada Allah atas apa yang telah dilakukan. Mereka itu iaitu dikatakan dekat sini mempunyai 70 orang. Ada sebahagian pendapat mengatakan 60 diperintahkan untuk memakai wangi-wangian, bersuci dan mandi. Setelah mereka pergi bersama Musa, maka mereka pun mendekati gunung yang di atasnya ada awan dan ada cahaya yang bersinar. Kemudian Musa pun menaiki gunung tersebut dan berdoa kepada Allah. Baik, itu sebagai tanda taubat dia. Dan kemudian dikatakan dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala pun dia memberikan satu pesanan untuk dilakukan, dilazimkan dalam kehidupan dia, iaitu supaya diamalkan sebagai amalan, amalan yang boleh dijadikan bacaan kita juga lah tuan-tuan ya. Iaitu Ibn Hibban berkata, Musa bertanya kepada Allah untuk memberitahu kepadanya sesuatu yang digunakan untuk berzikir kepadanya. Nabi Musa tanya, ya Allah, ada tak sesuatu perkara ayat yang boleh kami amalkan sebagai tanda zikir? Jadi kata apa, wahai Rabb, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku boleh guna untuk berzikir kepadamu. Aku nak guna untuk berdoa. Sebab kaum aku tadi yang dah menyembah patung lembu tadi semua dah selesai dah. Ya, Allah pun dah menerima taubat mereka. Jadi maka Allah pun berfirman, wahai Musa, katakanlah kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wahai Rabb, semua hamba-Mu mengatakan perkara tersebut. Allah pun berfirman, ucapkanlah la ilaha illallah. Kan aku hanya ingin sesuatu yang khusus untukku. Wahai Musa, sekiranya seluruh penghuni 7 langit dan 7 bumi berada di satu sisi dan kalimat la ilaha illallah berada di sisi lain, nescaya sisi la ilaha illallah itu lebih berat daripada mereka. Nak bagi tahu kepada kita apa tuan-tuan? Timbangan kalimah la ilaha illallah cukup berat. Sebab itulah kalau boleh janganlah pernah kita tinggalkan kalimah la ilaha illallah tadi. Dan kita tambah lagi Muhammadur Rasulullah. Dan kalau tuan-tuan perasan, kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan tak payah tutup bibir mulut pun kita boleh sebut. Kan lidah kita tu boleh bergerak kan. La ilaha illallah. Maksud kata saya tak payah tutup buka bibir. Itulah kelebihan kalimah la ilaha illallah ni. Tanpa perlu tutup mulut pun, tak payah buka tutup, dia boleh dibunyikan. Ini kelebihan. Sebab itulah dia ringan di bibir, ringan di lidah, tapi timbangannya sangat berat di akhirat nanti. Sebab tu dia kata apa? Tiap-tiap pagi dan tiap-tiap petang amalkan sebagai bahan bacaan. Inilah ayat yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Baik, dikata di sini, kami bangun di pagi hari dan segala kekuasaan adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah dan tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah yang tidak ada sekutu baginya. Dan dialah yang memiliki kerajaan dan segala pujian
dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita amalkan tuan-tuan ya, sebagai bacaan harian kita. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Ibnu Abi Hatim berkata kepada menafsirkan ayat kursi, dia kata pada sini bahawa Ahmad bin Abdul Rahman Ad-Duski telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, yang mana bahawasanya Bani Israel berkata kepada Musa, apakah Tuhanmu tidur? Ini lepas pada dah selesai tadilah peristiwa tadi, mereka dah bertaubat, Nabi Musa pun dah bagi lembaran tadi supaya diorang beramal. Jadi kaum Nabi Musa yang beriman ni lagi, yang tak sembah patung tu, diorang tak bunuh diri lah. Dia tanya pada Nabi Musa, apakah Tuhanmu tidur? Apakah Allah ni tidur? Dia kata, Allah ni tidur ke? Ataupun Allah ni pernah tak tidur macam kita tidur? Maksud kata berehat. Wahai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu tidur? Maka peganglah dua belah kaca dengan tanganmu dan berdirilah di tengah malam. Maka Musa melakukan perintah tersebut. Pegang kaca, tangan kanan, tangan kiri, kita pegang je macam tu kan. Kemudian setelah sepertiga malam telah lewat, maka Musa merasakan kelelahan, jadi penat, sehingga kan kedua lututnya jatuh. Lalu dia sedar dan menegakkan kembali keduanya, hingga datanglah akhir malam. Musa merasakan penat sehingga kan kedua kaca tersebut jatuh dan terpecah. Ini satu simbolik. Jadi Allah berfirman, wahai Musa, sekiranya aku tidur, kan nescaya langit dan bumi akan berjatuhan. Kalaulah Allah tidur, diumpamakan Nabi Musa pegang kaca dengan kaca tadi, tertidur tadi kan, habis terpecah tadi. Kalaulah Allah tidur, Allah kata dah tentulah langit dan bumi itu akan bertembung dan berjatuhan, sehingga kan keduanya akan hancur sebagaimana kedua kaca tersebut telah hancur di tangan kamu. Ibnu Abbas berkata Allah menurunkan ayat kursi kepada Rasulnya selepas pada bacaan tersebut tadilah, selepas Allah terangkan tentang kedudukan Allah tidak tidur tadi tuan-tuan ya. Baik, Ibnu Jarir berkata Ibnu Ishaq bin Abi Israel telah menceritakan kepada kami, iaitu saya mendengar Rasulullah bercerita tentang Nabi Yusuf. Baginda berkata, terlintas dalam diri Yusuf, apakah Allah tidur? Nabi Yusuf pun pernah terfikir, Allah ni tidur ke macam kita? Kan kita ni malam tidur, siang bekerja. Maka Allah mengutuskan salah satu malaikat kepadanya, dan malaikat tersebut menasihatinya dan memberinya dua buah botol yang diletakkan di setiap tangan Yusuf. Jadi Nabi Yusuf pun dapat botol belah kanan, dapat botol belah kiri. Kemudian memerintahkan agar menjaga botol tersebut. Beliau melanjutkan, Yusuf pun mula mengantuk dan hampir sahaja kedua botol yang ada di tangannya tersebut bertembung. Dia pun bergegas bangun. Nabi Yusuf AS pun lebih kurang macam Nabi Musa juga. Ketika nak terlelap dia tersedar. Tangan dia tadi, botol dah nak bertemu botol dah. Bila dah macam tu, dia cepat-cepat bangun. Kemudian ketika mana dia cuba lagi menahan agar tidak bertembung, akhirnya dia tertidur dan kedua tangannya saling bertemu sehingga kedua botol tersebut pecah. Dan baginda Nabi kita pun mengatakan dalam hadis ini, Allah menjadikan permisalannya begitu. Sekiranya Allah tidur, maka langit dan bumi tidak akan pernah berada pada tempatnya. Jadi menjawablah soalan kepada Bani Israel tadilah yang tanya Nabi Musa, sama ada Allah ni dia tidur ke tidak, ya. Baik, dan akhirnya tuan-tuan yang boleh saya simpulkan pada pagi ini, satu pengajaran yang besar kepada kita, iaitu janganlah kita menyekutukan Allah dengan asbab perkara-perkara keunikan ataupun benda yang luar biasa yang baru datang terus kita tinggal dah. Macam anak-anak muda kita sekarang ni lah tuan-tuan ya, kadang-kadang diuji dengan harta kemewahan, dah tak nak sembahyang. Kadang-kadang diuji dengan harta duit. Aku ada duit ni, kalau kamu cabut tudung kamu, kalau kamu sudi nak ikut aku melakukan benda-benda maksiat, aku boleh bagi duit, tapi kena tinggalkan benda-benda. Tak payahlah solat, tak payahlah sembahyang, semua tu. Ramai anak-anak muda mudah sangat tergelincir. Kita orang muda tu, kalau orang yang lebih berusia mungkin diuji dia dengan ujian yang lain. Jadi tuan-tuan, walau macam mana pun keadaannya, janganlah mudah kita jatuh daripada landasan agama kita. Jadi peganglah sekuat habisnya mungkin, dan andai katalah ada benda yang terlalu di fikiran kita, hati kita, perkara yang tak patut kita fikir, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dapat saya kongsikan tuan-tuan dengan sekadar masa yang ada. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang kita tengok lagi, masih lagi kisah Nabi Musa, tapi yang ini diuji pula
kisah lembu betina, bukan patung, yang ni lembu yang hidup pula, yang mana Nabi Musa minta pada kaumnya supaya sembelih seekor anak lembu. Ini kalau tuan-tuan pernah dengar kisah tentang macam mana Nabi Musa kata apa, tolong cari seekor lembu kata untuk kita buat sembelihan korban. Tapi kaum Bani Israel ni maklumlah perangainya jenis yang liat, kadang-kadang bagi arahan ada je alasan dia. Alasan demi alasan tu kononnya nanti supaya melepaskan dia daripada cari lembu tadi, supaya Nabi Musa rasa rimas, ayalah tak payahlah cari lembu. Tapi tak, akhirnya menjadikan kesukaran kepada mereka. Sebab diorang tanya tu tadi tuan-tuan, tak pasal-pasal kena cari sedetail yang mungkin bentuk lembu yang Nabi Musa nak. Walhal kalau kita dengar pegang satu perkara tu dah mudah dah. Contohlah ya, ayah kita suruh kata, Mat pergi carikan seekor lembu, kita nak buat korban ni. Kalau kita tak tanya, selesai dah masalah. Cari je lembu buat korban. Tapi disebabkan kaum Bani Israel ni dia ada helahnya macam-macam, jenis yang malas, ya, nak tak nak je buat. Itu yang menyebabkan menjadi kesusahan kepada mereka. Ditanyanya lembu tu jantan ke betina, warnanya apa, tompoknya macam mana, kakinya macam mana. Lala dia jadi susah, jadi detail dan menyukarkan mereka. Yang itu nanti kita akan tengok pada pertemuan akan datang lah tuan-tuan ya. Baik, jadi itu dulu sekadar masa yang ada yang boleh saya kongsikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.